Kalau ni dah mu cari dah lama ni. Kalau ni aku nak ni. Mesti ni model ni juga aku kenal ni. Mana sesmen ni? Yo cek kata. Yo, ni spek apa ni? Ni CLA 180 2020. Siap ada sunroof, ambient light, ada belakang lah, kata dia cukup dekat. Harga berapa? Harga 213. Harga boleh kurang lagi ke? Harga nanti saya tanya bos saya dulu, habis duduk situ dulu dah. Agak-agak sesmen tu banyak discount. Kalau banyak jadi kau beli. Nanti ya kita tanya bos dia dulu. Bos ya kira-kira dulu kan. Setakat mana dia boleh buat, kita tunggu ya mari berapa harga pada. Matematik belakang tu. Oh, baik. CLA tu berhadi 210. Tak ada kau lagi. Sikit lagi. Tak komisen tu. Ada. Bulan ni saya nak awak close sales. Dutin je bulan ni. Tapi, kalau bulan ni awak tak boleh, tolonglah angkat kaki tangan awak get out from my office. Oh, tak apa, saya potong komisen saya 1000 jadi 209. Molek. Bagi pergi kan bola. Pergi kita winter minyak kapek lah. Ejah sikit lagi. Kalau gitu kan, saya polish, servis kali minyak dia. Bau jolo beli kereta. Kira saya booking lalu. Tak apa, saya suruhkan ni wasip minta. Habis tunggu sini lah. Bau jolo beli kereta puas hati nak gapo ada berlaku. Mau puas hati. Dia tu tak tahu lagi. Boleh gapo lah, takut tak boleh gapo satu jual kereta kamu. Mu pernah tak mikir? Mu beli kereta, boleh dengan harga mu nak. Tapi mu minta macam-macam dengan sesmen tu. Posak ni, dia duit extra 1000. Tu guna duit komisen dia. Lepas tu free lagi mu tekan macam-macam. Kalau opis dia tak support, dia kena tubik duit dia. Andai kata kalau komisen penuh dia jual macam ni tu kamu 2000 lah. 1000 potong dah duit extra diskaun. Free lagi. Kalau opis dia tak support, dia kena tanggung benda tu. Kalau lah tolak semua tu, tinggallah 4-500. Cukup lah dengan 4-500 tu nak pegang anak bini. Kena anak ramai 3-4 orang, tak ada tu.